Hai guys, so next kita rana permohonan kelas pertama PTPTN. So, nak ingatkan korang, untuk permohonan rana kelas pertama PTPTN, lepas drop ni, atau korang drop sendiri kan, macam ni kan, korang just drop dia dalam kotak ni. Tada! Macam ni. Just drop dia borang dalam ni. Salinan sekolah bahasa Melayu, transkrip bahasa Melayu dengan surat tamat pengajian. Lepas dah drop nanti ACA akan sahkan. Lepas tu cari borang korang dalam ni selepas 3 hari bekerja. So ni kita nak cari untuk fakulti FPM. FPM tak ada. Nak FPM boleh? Alright. Terima kasih. Universitas dengan Ainul Aisyah. Satu. Lepas korang dah ambil, korang anda semua ni, anda just mohon dalam website PTPTN sahaja. Gitu. Alhamdulillah selesai. Jom let's go.